Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Atika Izzati binti Hilmi dari SMK Sultan Mansur Shah, pelajar tingkatan 3 Arif. Pada hari ini, saya akan berkongsikan sebuah novel yang penuh dengan emosi, sejarah dan nilai kasih sayang. Novel yang saya maksudkan ialah novel Nilam Ihsan David, Kasih dan Sayang Merantasi Tiga Zaman. Novel ini telah ditulis oleh Dr. Umi Kalsum Ngah yang merupakan mantan pensyarah dalam bidang kejuruteraan Mekatronik USM Kampus Kejuruteraan Nipong Tebal Pulau Pinang. Beliau juga memiliki ijazah kedua dalam bidang psikologi. Sudah bersara namun terinspirasi dengan Dr. Gwyn Smith, seorang pakar kanak-kanak pada zaman Malaysia belum merdeka, yang tidak pernah bersara sehingga hujung nyawa. Beliau juga merupakan penulis dan ilustrator buku bergambar, selain menghasilkan lebih daripada 32 karya lain. Fasilitator dan pembimbing penulisan dalam penawan ahli lembaga pengarah Al-Amin Edu Oasis rangkaian sekolah Al-Amin Tropicana. Hebat kan penulis ni? Novel ini juga telah diterbitkan oleh Firdaus Press Publication pada tahun 2023 dan mengandungi sebanyak 293 muka surat. Kisah novel ini bermula sebelum kemerdekaan Tanah Melayu. Ketika itu, David, seorang hartawan berbangsa Eropah yang telah menguruskan ladang di Perak, telah pun berkahwin dengan seorang gadis tempatan bernama Muni. Hasil daripada perkahwinan mereka telah dikurniakan seorang anak lelaki bernama Ihsan. Namun begitu, kebahagiaan mereka tidak bertahan lama apabila David telah ditembak oleh pasukan bersenjata. Oleh itu, Muni dan Ihsan yang ketika itu masih kecil terpaksa melarikan diri untuk memastikan keselamatan mereka selamat. David sebenarnya telah pun diselamatkan oleh adiknya sendiri iaitu Edward dan dibawa pulang ke England untuk mendapatkan rawatan yang lebih rapi. Namun begitu, Edward bukanlah penyelamat sebenar. Edward ingin membolot semua harta abangnya. Muni dan Ihsan telah pun diselamatkan oleh Tok Pian dan isterinya Opah Esah. Tok Pian dan Opah Esah telah menjaga mereka seperti keluarga sendiri. Ihsan telah pun dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Mbak kata pepatah seperti menatang bina yang penuh. Ihsan membesar menjadi anak yang soleh dan bijak. Apabila Ihsan dewasa, Ihsan berpeluang untuk melanjutkan pelajarannya ke England melalui program Malayan Training College pada tahun 1956. Ketika di sana, terjadinya satu peristiwa bersejarah, iaitu di mana orang-orang terhormat telah pun datang ke England untuk memberitahu tentang kemerdekaan Tanah Melayu. Ihsan dan rakan-rakannya menjadi orang terawal mengetahui berita tersebut. Setelah setahun Ihsan menjejaki ayahnya di England, akhirnya mereka bertemu semula. Namun begitu, David tidak mengenali Ihsan kerana ingatan David telah pun hilang. David telah menemui satu kitab lusuh yang mengandungi catatan tangan yang ditulis oleh ayah mertuanya. Rentetan peristiwa tersebut, ingatan David berangsur pulih dan David memeluk Islam semula serta menukar namanya kepada Daud. David juga berusaha untuk bertemu semula dengan Ihsan. Namun, ianya sudah terlambat. Ihsan telah pulang ke tanah air. David sekadar menitipkan surat kepada pengetua kolej untuk disampaikan kepada Ihsan. Dalam tempoh pengajian Ihsan di England, Ihsan telah berkenalan dengan seorang gadis Tionghoa yang bernama Ailyang. Hubungan mereka berkembang menjadi cinta dan akhirnya mendapat restu keluarga untuk berkahwin. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan seorang anak perempuan yang bernama Nilam. Pada tahun 2008, Nilam telah berpeluang untuk melanjutkan pelajarannya ke England. Semasa dalam perjalanan ke sana, Nilam telah menarik perhatian seorang lelaki beragama Hindu yang bernama Rexy. Rexy tertarik melihat keikhlasan Nilam menunaikan solat di dalam kapal terbang. Sejak itu, Rexy mendalami agama Islam dengan lebih baik dan akhirnya memeluk Islam. Semasa Nilam menyertai lawatan ke Serena Mills, Nilam telah bertemu dengan pembantu David iaitu Mr. Kelton. Mr. Kelton tertarik melihat wajah Nilam yang sangat mirip dengan David.
terutamanya pada bahagian mata. Mr. Clayton memberitahu David tentang pertemuannya dengan Nilam. David mengarahkan Mr. Clayton supaya membawa Nilam untuk bertemu dengannya. Akhirnya, David dan Nilam bertemu semula. Sementara itu, hubungan Rexy dan Nilam menjadi semakin rapat. Walaupun pada awalnya, Nilam bimbang Rexy memeluk Islam kerana dirinya dan bukan kerana Rexy benar-benar ikhlas. Salah faham ini akhirnya terungkai apabila Rexy membuktikan keikhlasannya memeluk Islam. Kisah cinta mereka berakhir dengan perkahwinan yang bahagia dan mereka telah dikurniakan cahaya mata. Setelah 50 tahun, Ehsan menyertai reunion college-nya dan bertemu dengan mantan pengetuanya yang telah menyerahkan surat yang telah dititipkan oleh David. Setelah Ehsan membaca surat tersebut, Ehsan pulang ke England untuk mencari ayahnya. Pertemuan Ehsan dan David penuh dengan hibah kerana Ehsan melihat ayahnya yang terlalu uzur. Ehsan pergi ke England tanpa ditemani oleh ibunya Murni kerana Murni telah pun meninggal dunia. Kasih dan sayang di antara keluarga ini tetap utuh merentasi zaman, agama dan bangsa, sekaligus menjadikan novel ini penuh dengan nilai-nilai pengorbanan, perpaduan dan keimanan yang tinggi. Pada pendapat saya, novel ini syarat dengan emosi kekeluargaan yang panjang. Selain itu, penulis juga menerangkan suasana England dengan sangat terperinci sekaligus membantu pembacanya membayangkan situasi dengan lebih baik. Malahan, novel ini juga membuatkan pembacanya sentiasa tertanya-tanya tentang apa yang akan berlaku seterusnya. Jika anda suka novel yang penuh dengan nilai kekeluargaan dan kebudayaan, maka novel ini adalah jawapannya. Sekian, itu sahaja. Terima kasih.